قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terutama sekali yang dihormati Ketua Kampung kita selaku pengerusi di Masjid Raudah Kampung Bandulan, iaitu Tuan Wahimin. Seterusnya kepada AJK di Kampung Bandulan serta AJK di Masjid Raudah, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana memberikan peluang untuk memberikan tazkirah kepada jemaah-jemaah yang berhormati. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesempatan untuk berkumpul pada malam yang mulia ini untuk mendengarkan dan mengingatkan kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin membincangkan satu perkara yang sangat popular di media sosial maupun di negara kita, yaitu penerimaan dan juga penolakan terhadap majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita telusuri lebih dalam lagi, mari kita kenal apa itu Maulid. Maulid ini berasal daripada perkataan walad. Walada ini ialah kata kerja yang bermaksud dilahirkan. Jika kita telusuri lebih dalam lagi, walada ini di hujungnya dimatikan menjadi walad, iaitu anak lelaki. Dan maulid pula jika ditukarkan lagi akan menjadi kata perkataan tempat kelahiran. Dan maulid pula jika kita telusuri akan menjadi isim maf'ul, iaitu orang yang dilahirkan. Tapi saya sangat suka dengan pendapat kita punya ahli pelayaran, itu Ibnu Battuta. Jika kita belajar ilmu yang ada di dunia, maka dengan umur kita yang sebegini, kita tidak akan mampu untuk mencapainya lebih dalam lagi. Jadi kita teruskan saja dengan perbincangan ataupun tazkirah yang saya sampaikan tadi, yaitu penerimaan ataupun penolakan terhadap majlis maulid tersebut. Baiklah, pandangan yang pertama, ulama yang menolak pandangan terhadap majlis maulid tersebut ialah ulama Deobandi. Siapa yang mengetahui ulama Deobandi ini? Ulama Deobandi ini adalah ulama yang terawal menerima Islam di Nusantara, yaitu di India. Mereka ini adalah pakar-pakar hadis. Kenapa mereka boleh menolak perkara tersebut? Kerana dalam hadis ada yang menyebutkan man ahdatsa fi umrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Sesiapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami sesuatu yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh itu, ulama Deobandi ini menolak perkara tersebut kerana maulid ini juga tidak dilakukan oleh para sahabat. Kerana Abu Bakar, Umar, Al-Faruq dan Sayyidina Utsman serta Ali, apabila adanya kebaikan, maka mereka akan melakukan kebaikan tersebut, tetapi tidak dengan maulid. Jadi ini adalah pandangan ulama Deobandi yang menolak majlis maulid tersebut. Walhal jika kita ambil ulama yang menerima pandangan untuk menerima majlis maulid tersebut, majlis maulid ini tidak dilakukan oleh para sahabat, tetapi dilakukan oleh tabi'in. Kita ini adalah generasi tabi'in yang paling jauh sudah. Tetapi ada asbab tabi'in yang melakukan maulid ini kerana Nabi sendiri berpuasa.
Kenapa dia berpuasa pada hari Isnin dan Kamis? Dia berpuasa pada hari Isnin dan Kamis ini untuk merayakan kelahirannya. Jadi perbuatan yang Nabi lakukan ialah dia sendiri merayakan kelahirannya. Jadi adakah maulid ini bid'ah? Memang termasuk dalam bid'ah. Tetapi kita terdapat dua bid'ah. Antaranya adalah bid'ah hasanah atau dhalalah. Antara bid'ah yang baik dan juga bid'ah yang buruk. Jadi jika kita ambil pandangan ulama yang menerima maulid ini, yaitu merayakan kelahiran baginda, adalah sangat diterima baik di negara ini. Ingat, perkara yang baik itu boleh diterima jika ia tidak melanggar syarat dan juga hukum. Pengajaran daripada perbezaan ini terdapat beberapa pengajaran yang sangat penting. Pertama, kita hendaklah memahami bahawa tidak semua perbezaan pendapat bermaksud salah seorang daripada kita membenci agama. Perbezaan dalam perkara khilaf perlu dihadapi dengan ilmu dan adab. Jangan hanya kerana seseorang tidak melakukannya, kita mengatakan dia tidak cinta kepada Nabi. Dan jangan pula kerana seseorang menghadiri majlis maulid, kita terus menuduhnya melakukan kesesatan. Ini adalah perkara yang salah di sisi kita. Keduanya, kita hendaklah mengutamakan kecintaan kepada Rasulullah melalui amalan kita. Itulah kenapa kita berselawat kepadanya. Berselawat ini adalah salah satu ibadah yang dilakukan oleh Allah dan para malaikat. Allah tidak lakukan salat, tidak berpuasa, dan juga tidak menunaikan haji serta membayar zakat. Tetapi apabila kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah dan para malaikat mengikutinya. Betapa besarnya hikmah daripada salawat ini. Ingat, Nabi Adam diampunkan dosanya selama 40 tahun. Yang menyebut nama Muhammad dalam doanya. Bahkan kita ini sebagai ummah Nabi Muhammad, kita tidak berdoa dan kita tidak meminta atas namanya, maka kita telah lupa siapa yang akan memberikan kita syafaat pada hari akhirat nanti. Cintaan Nabi bukan hanya dengan menghadiri majlis maulid ataupun membaca selawat, tetapi dengan mengikuti ajaran baginda. Seperti mana Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Maksudnya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagi kami. Di sini Allah tekankan, "Laqad kana lakum fi Rasulillah." Maksudnya apa? Uswatun hasanah ini, kalau kita telusuri ilmu nahwu sharaf, Allah tekankan perkara ini bahawa sifat baik itu ada dengan Rasulullah, sempurna dengan dirinya. Kerana Rasulullah ini akan memberikan kita syafaat pada hari akhirat nanti. Kita mungkin berbeza dalam satu perkara, tetapi kita masih bersaudara dalam Islam. Janganlah perbezaan tersebut menyebabkan kita saling menghina, mencaci, ataupun bermusuhan. Keempat, majlis maulid hendaklah menjadi jalan menuju perubahan. Jika kita menghadiri majlis maulid tersebut, tetapi kita masih meninggalkan solat, ia sama saja seperti kita melakukan maksiat secara tidak sedar. Baiklah, seterusnya, jika kerana pada akhirnya perkara yang paling penting bukan sekadar adakah kita menyambut maulid atau tidak, tetapi adakah kehidupan kita benar-benar mencerminkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Marilah kita sama-sama memperbanyak selawat dan berusaha menghidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan kita kefahaman dalam agama, menghiasi diri kita dengan akhlak Rasulullah, menjadikan kita umat yang benar-benar mencintai serta mengikuti baginda. Kesimpulannya di sini, kita tidak bolehlah mengatakan kepada orang yang menolak maulid ini ataupun orang yang menerima maulid, kerana perbezaan tersebut bukanlah datang daripada diri kita, tetapi datang daripada kata-kata manusia. Ingat,
Islam itu tidak ada Syiah, tidak ada juga Sunni, tidak ada juga Wahabi. Nabi Muhammad itu Islam sesungguhnya. Jadi jangan kita membezakan di antara perbezaan. Barakallahu fikum. Akhir kata, dengan amalan yang kita terima pada malam ini, kita amalkan. Kerana seorang raja pernah berkata, ilmu bila amalin kasyadara bila samar. Ilmu tanpa diamalkan ibarat pokok tanpa buah. Berbuahlah jika pokok tersebut dibajahkan. Berilmulah jika kita melakukan amal kebaikan. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan katsiran.